Episod 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu Nissan Latiu tak silap saya. Okey, kes dia macam ni. Owner bagi tahu aircon dia kurang sejuk. So kat sini bila saya cek tadi bacaan dia memang menunjukkan ada bocor. Dekat sini saya nak tunjuk ini kes simple. Kalau kes simple macam ni alhamdulillah rezeki. Tapi ramai orang terlepas pandang benda ni. So apa jadi? Dia keluar ikut sini. Tu nampak tak kesan hijau. Sebab tu saya suka masukkan UV liquid. Setiap kali saya flushing ke apa ke, saya akan masukkan UV liquid supaya kalau dia bocor, kita boleh pakai lampu UV ni. Ni lampu UV ni untuk detect dia. Ini kepala bahagian low pressure. Okey, sini high pressure dia. Okey, sepatutnya kalau dia normal, kalau normal ni dia tak ada warna-warna hijau macam ni. Maksudnya dia bersih. Okey. Jadi kecil punya hal kita tukar dia punya waft dia nanti, insya-Allah settle masalah dia. Jadi kalau siapa nak check masalah aircon kurang sejuk ke, apa saja masalah boleh bawa datang ke Easy Motorsport Sunway Ipoh sebab hari ni settle.